Gila betul, Liverpool ni berjudi atau tengah melabur 60 juta pound untuk Jeremy Jacquet. Kalau aku bagi korang dua pilihan. Pilihan pertama, korang simpan 350 juta ringgit dalam bank. Pilihan kedua, korang guna 350 juta tu untuk beli seorang pemain pertahanan yang baru berusia 20 tahun. Belum terbukti di pentas tertinggi dan kau harap satu hari nanti dia jadi antara defender terbaik dunia. Korang akan pilih yang mana? Sebab itulah yang Liverpool baru sahaja buat. Dan bila berita ni keluar, aku nampak ramai peminat terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan kata, Liverpool dah hilang akal. 60 juta untuk budak 20 tahun. Satu lagi pula kata, ini sebab Liverpool sentiasa selangkah ke depan. Tapi bagi aku, perbincangan paling menarik langsung bukan tentang Jeremy Jacquet. Bukan. Perbincangan yang lebih menarik ialah macam mana Liverpool melihat duit. Dan aku rasa ramai penyokong bola sepak sebenarnya tak sedar satu benda. Kelab-kelab besar tak fikir macam kita fikir. Kalau kita nak beli kereta, kita fikir berbaloi ke harga ni. Kalau nak beli rumah, kita fikir untung ke rugi. Tapi bila Liverpool beli pemain, mereka tak semestinya fikir pemain ni hebat ataupun tak. Sebaliknya, mereka fikir pelaburan ni akan bagi pulangan ataupun tidak. Itu beza yang sangat besar dengan kita. Dan sebab itu, aku rasa perpindahan Jeremy Jacquet ni menarik untuk kita bincangkan. Sebab kalau kita tengok nama semata-mata, memang nampak mahal. 60 juta, gila. Kalau tukar kepada duit Malaysia, dah jadi 350 juta untuk seorang pertahanan umur 20 tahun. Memang gila. Tapi aku nak tanya satu soalan. Kalau pemain yang sama 5 tahun lagi, nilai dia jadi 120 juta. Masih mahal ke harga 60 juta tadi? Nampak tak cara fikir dia? Kadang-kadang murah atau mahal bukan bergantung pada harga hari ni. Murah atau mahal bergantung pada nilai dia 5 tahun akan datang. Sebab tu orang kaya selalu cakap, harga ialah apa yang kau bayar, nilai ialah apa yang kau dapat. Dan aku rasa Liverpool sedang bermain permainan tu. Mereka bukan beli apa yang Jacquet dah capai, mereka beli apa yang mereka percaya Jacquet akan jadi. Itu dua benda yang sangat berbeza. Aku rasa kelakar pula sebut dia Jacquet, tapi tak tahu macam mana cara sebutan dia. Korang boleh komen kat bawah. Aku teringat masa Liverpool beli Virgil van Dijk dulu. Masa tu ramai kata defender paling mahal dekat dunia. Liverpool kena scam. Gila bayar sebanyak tu. Tapi hari ni, kalau korang tanya mana-mana penyokong Liverpool, ada tak yang rasa Van Dijk tak berbaloi? Rasanya susah nak jumpa kan? Macam tu juga Liverpool beli Alisson. Mahal. Ramai kritik. Hari ni, antara penjaga gol terbaik dalam sejarah kelab. Saya rasa boleh kita nak cakap sejarah dunia. Aku rasa boleh kita nak cakap sejarah dunia. Sebab apa? Sebab Liverpool tak beli berdasarkan emosi. Mereka beli berdasarkan data. Berdasarkan keperluan, berdasarkan unjuran. Dan inilah yang aku rasa ramai orang terlepas pandang. Liverpool hari ni bukan Liverpool 10 tahun dulu. Mereka bukan jenis suka beli nama besar semata-mata. Mereka lebih suka beli pemain sebelum pemain itu jadi nama besar. Kalau tunggu semua orang dah tahu pemain itu hebat, harga itu mungkin dah jadi 2 kali ganda. Macam beli rumah. Kalau kau rasa beli masa kawasan itu masih sunyi, orang akan kata kau berani. Tapi bila 5 tahun kemudian kawasan tu dah jadi bandar, barulah semua orang kata patutlah dia beli awal. Macam tu. Persoalannya, adakah Jeremy Jacquet ialah rumah yang Liverpool nampak akan naik nilai? Atau sebenarnya Liverpool terlebih yakin? Itulah yang kita akan bincangkan dalam video ni. Sebab aku tak nak video ni jadi video yang hanya puji Liverpool. Kalau ada risiko, kita cakap risiko. Kalau ada benda yang meragukan, kita bincang sama-sama. Sebab sebagai penyokong, kita bukan kena setuju dengan semua keputusan kelab. Tapi kita kena cuba faham kenapa keputusan itu dibuat. Dan bagi aku, itulah yang membezakan penyokong dengan pemerhati. Pemerhati dia akan tengok harga. Penyokong dia cuba faham strategi. Jadi dalam video ni, kita akan kupas satu demi satu apa sebenarnya yang Liverpool nampak pada Jeremy Jacquet. Sekali lagi, kenapa sanggup keluarkan sekitar 60 juta? Adakah ini pelaburan yang akan menguntungkan Liverpool? Atau beberapa tahun dari sekarang, kita akan melihat perpindahan ini sebagai satu kesilapan yang mahal? Jom kita bedah satu persatu. Sebelum kita bincang sama ada 60 juta ini berbaloi ataupun tidak, aku rasa kita kena jawab satu soalan dulu. Apa sebenarnya yang Liverpool beli? Sebab kalau jawapan kau ialah Liverpool beli seorang defender, aku rasa jawapan tu terlalu mudah. Liverpool bukan sekadar beli seorang pertahanan, mereka beli masa depan. Dan beza orang biasa dengan kelab macam Liverpool ialah orang biasa membeli berdasarkan apa yang dia nampak hari ni. Liverpool beli berdasarkan apa yang mereka percaya akan berlaku 5 atau 10 tahun akan datang. Sebab itu, kalau korang tengok sejarah mereka, mereka jarang beli pemain yang dah sampai ke puncak. Mereka lebih suka beli pemain yang belum sampai ke puncak. Tetapi ada semua ciri untuk sampai ke sana. Senang cerita, Liverpool kali ni nampak macam dah insaf dengan pembelian tahun lepas tentang Isak, tentang Florian Wirtz dan sebagainya. Itulah yang berlaku dengan Jeremy Jacquet. Kalau kita jujur,
Dia belum ada CV yang boleh buat semua orang terus yakin. Dia belum memenangi Liga Utama. Belum bermain beratus-ratus perlawanan di pentas tertinggi. Belum pernah diuji bertahun-tahun dalam tekanan seperti di Anfield. Jadi, kalau ada penyokong yang rasa ragu-ragu, aku boleh faham sebab harga 60 juta bukan kecil. Dengan duit sebanyak tu, Liverpool sebenarnya boleh cari pemain yang lebih berpengalaman. Jadi, kenapa Jack White? Di sinilah aku rasa menarik. Aku rasa Liverpool nampak sesuatu yang orang luar tak nampak. Sebab dalam bola sepak moden, defender bukan lagi sekadar kena pakai tackle. Kalau itu saja syaratnya, ramai pemain boleh buat. Hari ini, seorang pertahanan tengah kena jadi pemain pertama yang memulakan serangan. Dia kena tenang bila dia tekan, dia kena berani simpan bola, kena tahu bila nak buat hantaran pendek, bila nak hantar jauh, bila nak tarik lawan keluar dari posisi. Maksudnya, kadang-kadang seorang centre back hari ini lebih banyak menggunakan otak daripada kaki. Dan daripada apa yang kita lihat sepanjang perkembangan Jack White, inilah antara kekuatan yang membuatkan ramai pencari bakat tertarik dengan dia. Dia bukan jenis yang panik bila pihak lawan melakukan tekanan tinggi. Dia selesa mengawal bola. Dia berani membawa bola ke depan. Dan itu sangat penting kalau korang bermain dalam sistem yang mahu menguasai bola. Sebab Liverpool sekarang bukan sekadar mahu bertahan, Liverpool mahu mengawal permainan. Dan untuk mengawal permainan, semuanya bermula dari barisan pertahanan. Tapi ada satu lagi perkara yang buat aku rasa perpindahan ini menarik. Liverpool sebenarnya beli umur. Dengar macam pelik kan? Tapi memang itulah hakikatnya. Umur 20 tahun dalam bola sepak adalah aset. Kalau seorang pemain dah bagus pada usia 20 tahun, bayangkan macam mana dia boleh berkembang pada usia 24 atau 25 tahun. Liverpool membeli tempoh pembangunan pemain itu. Mereka berharap apabila Van Dijk semakin menghampiri penghujung karirnya, Jack White sudah bersedia mengambil alih. Kalau plan itu menjadi, 60 juta mungkin rasa murah. Tetapi kalau plan itu terhenti, tak jadi, barulah orang akan kata Liverpool silap. Sebab itulah perpindahan macam ni sentiasa ada risiko. Ia bukan macam beli pemain yang dah terbukti. Tapi beli pemain terbukti pun kadang-kadang risiko juga. Buat A tak kena, buat B tak kena lah. Lebih kurang situasi Liverpool sekarang ni. Apapun beli pemain ni je lah macam kita beli saham syarikat yang kita percaya akan berkembang. Ada saham yang naik berkali ganda, ada juga yang jatuh. Persoalannya, adakah Liverpool cukup hebat dalam memilih saham mereka? Kalau kita tengok rekod beberapa tahun kebelakangan ini, jawapannya agak meyakinkan. Mereka pernah berjaya mengembangkan ramai pemain sehingga nilai mereka meningkat dengan ketara. Mereka tak macam Arsenal. Beli pemain mahal, jual murah. Mereka juga pernah tersilap dan itu normal. Tak ada kelab yang mempunyai rekod 100% sempurna. Yang membezakan kelab hebat ialah apabila mereka mengambil risiko, risiko itu dikira dengan teliti, bukannya main teka-teka. Aku juga nak sentuh satu lagi benda yang ramai penyokong terlepas pandang. Ramai melihat 60 juta sebagai harga seorang pemain. Aku pula melihat sebagai harga untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau Liverpool percaya mereka perlukan seorang pertahanan yang boleh menjadi tonggak selama 8 hingga 10 tahun, berapa harga yang patut dibayar? Kalau mereka tunggu 2 musim lagi dan Jack White benar-benar meletup, adakah Rennes, kelab lama dia, akan lepaskan dia dengan harga yang sama? Aku rasa tak. Mungkin masa tu harganya jauh lebih tinggi. Dan waktu tu, Liverpool pula terpaksa bersaing dengan lebih banyak kelab besar. Jadi adakah lebih baik bayar mahal hari ni atau bayar lebih mahal 2 tahun akan datang? Itulah dilema yang setiap pengarah sukan ataupun sporting director perlu fikir. Dan kalau kita lihat cara Liverpool beroperasi sejak beberapa tahun ni, mereka lebih suka bertindak sebelum seluruh dunia sedar nilai sebenar seorang pemain. Persoalannya sekarang, adakah mereka sekali lagi nampak sesuatu yang belum nampak oleh kita? Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling aku suka sebab inilah bahagian yang buat aku sendiri berubah cara melihat perpindahan pemain. Bila kita dengar Liverpool beli pemain 60 juta, apa yang terus terlintas dalam kepala mestilah keluar 60 juta terus. Macam kita beli rumah cash atau beli kereta terus bayar habis. Tapi realitinya, pengurusan kewangan kelab bola sepak tak semudah tu. Dan di sinilah aku rasa ramai penyokong salah faham. Aku bagi contoh mudah. Katakan kau beli sebuah mesin untuk bisnes bernilai 100 juta. Adakah accountant akan anggap 100 juta itu sebagai kos tahun itu sahaja? Tak. Sebab mesin itu akan digunakan bertahun-tahun. Jadi kos itu diagihkan sepanjang tempoh penggunaannya. Dalam bola sepak pun hampir sama. Kalau Liverpool membeli Jeremy Jack White dengan kontrak 5 tahun, kos perpindahan itu diagihkan dalam akaun sepanjang tempoh kontraknya. Ini yang orang panggil amortization. Maknanya, walaupun nilai perpindahan sekitar 60 juta, dalam laporan kewangan, beban kos perpindahan setiap tahun jauh lebih rendah daripada angka penuh itu. Gaji pemain pula dikira secara berasingan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, Liverpool dah belanja ratusan juta musim ni, macam mana masih tak langgar peraturan kewangan? Jawapannya, sebab pengurusan bola sepak bukan sekadar kira duit keluar masuk hari itu, ia melibatkan perancangan beberapa tahun ke depan. Sebab itu aku selalu kata, kelab besar hari ini sebenarnya lebih mirip syarikat pelaburan daripada sekadar pasukan bola sepak. Mereka beli aset.
Dan pemain adalah aset. Bunyi macam kejam sikit, tapi itulah realitinya. Kalau seorang pemain berkembang, nilai aset itu meningkat. Kalau prestasi merosot, nilai aset itu jatuh. Jadi bila Liverpool membeli Jack White, mereka bukan hanya berharap dia membantu memberi kemenangan kepada Liverpool, mereka juga berharap nilainya meningkat. Bayangkan satu situasi, Liverpool bayar 60 juta hari ini, 4 tahun lagi Jack White menjadi antara 5 pertahanan terbaik dunia, umurnya baru 24 tahun. Kalau ketika itu kelab datang dengan tawaran 120 juta, apa jadi? Liverpool bukan sahaja mendapat pemain berkualiti selama beberapa musim, mereka juga memiliki aset yang nilainya meningkat. Itulah sebabnya aku kata Liverpool melihat pemain dengan cara yang sangat berbeza. Sekarang kita cuba tengok dari sudut pelabur. Kalau aku bagi kau dua pilihan. Pilihan A, beli pemain berumur 29 tahun dengan harga 60 juta. Atau pilihan B, beli pemain berumur 20 tahun dengan harga yang sama. Secara logik, yang mana lebih berpotensi meningkat nilainya? Sudah tentu pemain yang lebih muda sebab dia masih ada ruang untuk berkembang. Masih ada banyak tahun di depan. Masih boleh menjadi lebih baik. Jadi walaupun harga kedua-duanya sama, risiko dan potensi pulangan mereka sangat berbeza. Inilah sebabnya kelab-kelab besar sekarang berlumba-lumba mendapatkan pemain muda. Bukan sebab trend, tetapi sebab matematik. Kecualilah Tottenham Hotspur sanggup bayar mahal untuk dua pemain yang tak muda mana. So, soalan akhir daripada aku, kalau korang sendiri yang duduk di kerusi Sporting Director Liverpool, adakah korang sanggup meluluskan pelaburan 60 juta untuk Jeremy Jack White ataupun tidak? Komen di bawah. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.